Okey, pada baru sampai kami ucapkan selamat datang ke Cik Melo. Anda semua masih bersama kami lagi, Touching Baskers. Pada tengah hari ini bersama anda semua. Okey, Pak Dik telah berikan sumbangan. Boleh letakkan sumbangan anda di dalam bekas yang saya dan kawan saya akan bawakan ke setiap meja. Lalala. Assalamualaikum bang. Sumbangan bang. Masih rezeki. Assalamualaikum bang. Sumbangan bang. Terima kasih bang. Assalamualaikum kak. Kami nak minta sumbang. Sorry, I ada boyfriend. Tak malu ke tiga-tiga orang ni? Tapi kami nak minta sumbangan je kak. I dah cakap, I ada boyfriend. Please lah jangan masuk dalam circle I. Semak tu tak? Semak. Sayang, tengok you dah kata rasa I. I dah cakap dah girlfriend you tapi still juga nak tegur-tegur I. Kau jangan kata awet aku. Aku pupuk kau. Tubuh. Kita balik. Marah lagi sayang. Handsome je marah. Kenapa dia? Tak tahu aku dia. Kenapa dia tu? Minum ketum ke? Sambunglah. Kita sambunglah. Aduh, sakit perut lah ni. Aduh, sakit perut lah ni. Ni mesti aku salah makan ni. Toilet kat mana? Salah awak, tahu tak? Sorry, I dah ada boyfriend. Ada hati nak tegur orang. Berapa collection kita hari ni? Bolehlah ni untuk selamatkan diri kita daripada kena marah dengan ustaz. Betul. Nanti kita... Tapi ada akak ni lagi. Ada akak. Assalamualaikum, Kak. Sorry, I dah ada boyfriend. Anyway, you guys bukannya test I pun. Jauh sangat kalau nak banding dengan test I. I bagi tahu je. Yelah, tak nak nanti korang berharap sangat ke apa kan? Dah tahu I ada boyfriend pun still nak tegur I. Common sense ke laut? Kenapa akak tu? Tak tahulah Razman. Kita ada salah cakap ke? Tak tahu lah. Ke dah ada makan benda-benda yang tak sepatutnya? Tapi kita nak minta derma je. Tahu tak apa? Ustaz suruh kita minta derma. Dia ni dah kenapa? Kita tak ada pun nak ragut dia ke nak ngorat, tak ada. Tapi dia ingat dia cantik. Muka macam kunsa. Memang kunsa pun. Tapi selera saya. Uish, macam. Yalah, kita balik. Jom balik. Tengok gambar. Kita. Jom. Ini penat tunggu. Bibi ni mana? Kata nak tadi nak call. Tolong saya, Abang Baba. Beg saya kena rakat. Saya kena rakut, Abang Baba. Tolong saya. Sorry. Saya dah ada boyfriend. Dia kata dia ada boyfriend. Aku punya beg kena rakut.